Soalan paling kerap sekali I dapat dekat dalam video-video I, macam mana I tengok One Piece dekat dalam kereta sambil kereta tu bergerak. Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. Ni infotainment daripada BYD. Memang kita orang customize sebab kita orang memang minat One Piece ya. Dengan tukar wallpaper lah apa semua. And of course our nakamas. Siapa yang tengok One Piece je tahu si ada Chopper punya panggil apa? Freshener. Memang bertemakan One Piece. So I pula baru start nak tengok One Piece. Husband dah start tengok sejak umur berapa start tengok One Piece? 2010. 2010? Kita kenal pun 2010? 2010 tak tengok. Awak start tengok masa kita kenal ke? Matrik. Oh, patutlah. Selalu tak nak keluar dating. Anyway, sebenarnya One Piece dah lama sangat-sangat. And I pula baru start tengok. Catch up balik nak marathon. Kalau boleh, setiap hari, setiap masa kita orang nak tengok. Jadi kita orang figure out a way untuk tengok One Piece dekat dalam kereta. Here's the thing, dalam BYD M6 dia ada infotainment. Tetapi kalau kita bergerak, kita dalam driving mode, memang anything yang playing video ke ataupun nak tengok gambar ke, memang dia tak bagi. Dia suruh kita buat dalam keadaan P. Jadi contohlah kalau kita nak access macam YouTube ke Netflix ke apa ke, tak boleh dalam keadaan tengah driving. Dia kena dalam keadaan park, which is good. Safety punya feature, very good. Supaya driver tak, distracted. Tetapi yang nak tengok ni passenger, bukan driver. Passenger ni yang nak tengok. Jadi kita orang figure out a way untuk tengok One Piece sambil kereta tu bergerak. So dekat bahagian tepi ni, dia punya armrest ni, bila kita buka kan, kita pun husband dah memang customize, dah memang buat macam-macam, dah melekat semua dia punya USB lah apa semua. Sebab kat tepi ni, dalam kereta BYD dah ada kawasan USB yang kita boleh cucuk. Kalau nak cucuk pen drive ke apa ke, dia akan link dengan infotainment dekat kereta. Tray ni pun sebenarnya kita orang beli kat Shopee sebab kita orang nak macam ada a divide lah. So bila angkat tray tu, dia macam ni lah. Tray tu nampak macam ni. So dia akan macam bagi kemas. Dalam ni kita boleh letak barang. Letak this calling kit, lebih kurang macam Android box, yang kita boleh plug in dengan dia punya USB dekat sini. And dia akan linkkan dengan kita punya infotainment dekat dalam kereta. Ikutkan BYD punya macam kosong macam ni lah kan. So kita boleh letak barang. Tapi sebab kita orang nak bagi nampak kemas, letak dia punya dekat dalam ni, supaya benda-benda lain pun kita boleh letak juga. The Android box yang kita orang pakai, yang dia jenis style plug and play sahaja. Kat tepi-tepi ni dia ada juga untuk connect USB, HDMI. Sini ada, ni apa, SD card Yang ini USB type C sahaja. Dekat sini ni kita plug in kat sini. Alright, so ni kami plug in. And then lepas tu dalam masa 30 saat, okay sekarang tak nampak apa lagi kan, tapi dalam masa 30 saat then dia akan start bertukar. Want to switch to a new device. Okay, yes, 30 seconds. And tada! So dia terus masuk ke dalam. Kita boleh download dia punya apps apa semua. Ada Chrome, ada Maps, ada YouTube Music, ada YouTube. And then ada juga kita orang download Netflix dekat dalam ni, Waze, whatever semua. Bunyi apa tu? Ini bunyi signal. Ngantuk. Macam tak, macam bukan bunyi signal je. Macam tak ada urgency langsung kan. Bunyi dia macam terlampau santai sangat. So nanti kita connect Wi-Fi ataupun kita buka je hotspot daripada kita punya phone, connect internet dekat Android box tu. Play EV sama tapi tengok kan lain sangat. Ramai orang cakap play EV sama macam play, ni apa, taxi? Tapi lain lah. Tada! So sekarang ni kereta tengah bergerak, tapi kita boleh tengok One Piece. I boleh tengok cerita I dekat sini. Driver tolong fokus jalan. Yang akan tengok je ialah passenger. Passenger ni dengan passenger kat belakang ni. Yalah, tengah buat features cruise Oh, okay. Cuma dia kena pegang, jadi tak kena jalan tengah jam. Dia suruh pegang lah sebab nak suruh awak alert lah. Sambil tengah jam tak adalah terlampau tapi sekejap, apa? Break kan? I nak tengok One Piece. Coffee kat sini. Bekerja ni, so sekarang I baru episod 740 something. So kita nak tengok betul-betul. Kita nak marathon ni. Belum lagi masuk Cake, apa nama? Cake Island.
Big Mom. Zoo masuk ni. Oh, kita baru nak masuk zoo. Baru habis Dressrosa. Zoo bukan setahun. Dressrosa. I just found out, kata setiap kali bila episod macam satu arc tu kan, dia ambil masa setahun ke 2 tahun kan. Sebab adanya setahun 2 tahun. Alabasta 2 tahun tak salah saya. Ada yang cakap 2 tahun. Marineford lagi lama. Marineford lama 2 tahun ke Marineford. Setahun lebih. Berjanggut tunggu. Start dari East Blue berapa tahun, dan lepas tu dia orang masuk Skypiea berapa tahun, Alabasta daripada 2000 berapa sampai 2000 berapa. Tapi Wano start daripada 2019 sampai sekarang. Wano Borabeh sekarang. Betul-betul follow yang setiap minggu tu. Ya Allah, lama gila nak tunggu habis satu arc tu ke bila saya nak tanya spoilers kan. Sebab saya pula suka tanya spoilers. Saya dah kata dah kan, Doflamingo tu memang jahat kan. Awak dah kata, dia duk throw me off. Dia kata macam, tak adalah, Doflamingo sebenarnya baik. Dia nak tolong. Bila anak-anak dalam kereta, kadang-kadang I akan buka macam lagu Pink Fong ke Baby Shark ke apa ke. So diorang akan dengar. So bila diorang dekat belakang ni, okay, diorang tak boleh nampak sangat lah, tapi at least diorang boleh dengar juga. And the thing is, yang Android box ni, dia boleh connect dengan beberapa screen. So bukan setakat yang ni saja. Contoh kalau you ada satu screen you nak letak dekat belakang ni, you boleh connect dengan the same Android box tu juga. So seorang boleh tengok kat sini, seorang boleh tengok kat sini. Tapi kaya lah, you ada banyak sangat iPad kan untuk diletak di belakang. Kita tak nak sangat diorang tengok. And kita pun tak nak lah diorang terlampau banyak sangat screen time. Plus bila you dalam kereta, you tengoklah pemandangan. Ataupun ini macam bila diorang tengah ada like a knockdown, tak bosan sangat. Jadi masa time tu lah kita akan buka. Macam tu Ton tatas. Cantiknya. Welcome to Penang, cik. Macam mana dia? Wait, is that a sea lion? Hi, sea lion. Excited. Wait, can you take a picture? Cantik. DJI? You can go inside. How cute. Oh my god. Wait, masih ada aircon. Oh, this is so cute. East Wing, Central and West Wing. Lalu yang ni dia macam ada kawasan untuk robot lalu. So you eat here, food over here. Okay, awak nak part time, jom try naik atas. Ada juga nak makanan? Ada makanan. Wow, cantik. Yang ni dah lama, tapi inside kita orang, look at that, the robot. And mesti ada laluan lagi. It's so cute. Oh, tu lah dia. Yang nak naik atas tu. Dia akan naik atas, hantar the food upstairs. That's pretty dope. Really want to go is actually Canny Hills, which is right over there. We parked so far. Canny Hills. Kita tengok. You can see pizza. Semua nampak sejuk. Got the goods. Get over. Wow. Tempat duduk. Betul. Kalau benefit jauh kan, kita buat ni. Cukup makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sampai belacan ni pasal tak nak makan kuda tangan. So tahu saya ni cakap bau tangan. Walaupun kita orang duduk Penang, tapi kita orang tak pernah datang dekat tempat ni. This is called Food Bayana. Tempat ni nak kata baru last year, tapi ya Allah cantik. And dia macam high tech tau. So dia ada 2 tingkat, tingkat bawah dan tingkat atas. Dan kalau kita order makanan kat bawah, kita guna robot, tapi datang sampai ke tingkat atas. Macam kenapa lah dulu masa saya kerja dekat area Bayan Lepas ni tak ada tempat-tempat macam ni. Dulu kalau kita nak pergi sampai ke Queensway, legitimately one of the best food courts I've ever seen. Dia makan. And plus Canny Hills ada kat Penang. Kita orang baru habis makan dekat Food Bayana ni, which is very very cantik. Saya akan letak the clips here. And right now cuaca sangatlah panas. Okay, kalau korang tengok cantik, tapi it's a very very hot day. So kita nak on kan the phone, kita nak on siap-siap aircon, so that by the time kita masuk dalam kereta tak adalah panas. Ni barunya. Oh, barunya? Wow. Great. We park all the way over there. Penang ni kita faham dia lah panas kan. Sampai je dalam kereta, masuk je dalam kereta, it's already cold. That's what we want. Kita tak nak masuk dalam kereta dengan keadaan seat tengah membahang panas itu. Oh, awak nak seat ventilation boleh buat tak? Boleh buat seat ventilation? Oh, nak masuk kan? Oh, serius lah? Kita boleh buat seat. Wah, ni dia tengah sejukkan nak punya seat lah ni.
Ya. Wow. Lagi masuk lagi semua sejuk lah. Nice. Perfect. Okay, let's go to the car. Pin punya temperature 34 darjah Celsius. So that means very very hot lah. Ya, so amat sikit. Okay. By the way kan korang, tolonglah kalau datang ke Penang, tolonglah datang ke Food Bayana ni. Cantik gila. Dia ada macam like a hobbit garden. Like a hobbit garden. It's so cute. Oh, nak lintas jalan. Fokus. Fokus, fokus. Butterfly. Wait. Fokus. Panas. Panas. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay. Oh, enjin dah buka. Nice. Oh, sejuk. Thank you. Wah. No, dia full on blasting tau. So dia macam very hot outside. So dia full on blasting. Oh, gila.